Tuan Zul cakap tadi ada orang Banjar ke sini? Ada Banjar oleh? Ini Pang. Ada pengangalih kada gini nih. Hibak kali kulaan gini nih. Ada Banjar oleh sini. Oh, angkat tangan kadang meniring kan. Oh, Banjar belaka orang oleh. Allah, lawas kada bersurah Banjar. Bisa dua pandan ya. Oke, nama saya Martin Abbas. Saya buat Tonexcel dah nak masuk 6 tahun. Oke. Dan setiap bulan dapat duit banyak. Terima kasih manajemen. Dan tahniah kepada Bang Zul. Saya tak tahu, saya ingat esok saya pun rehat-rehat pukul 7 dia telefon saya. Saya masih dekat Shah Alam lagi. Pukul 7 saya kata aduh kelang kabut nak ngejar maghrib lagi. 7 lebih saya pun keluar juga. Alhamdulillah sampai pukul 8.30 tu. 8.30 sampai. Ada yang tak buat Tonexcel lagi ke kat sini? Ramai. Siapa yang tak buat elok buatlah. Okay. Sebab satu-satunya singkat yang kita pakai guna untuk telefon, guna untuk SMS, guna untuk berWhatsApp, bertelegram, tetapi ia juga boleh dijadikan modal untuk kita buat perniagaan. Siapa yang tak buat lagi itu tanya pada diri sendiri berapa lamakah lagi kita nak membazirkan duit, sedangkan Tonexcel dia punya rate adalah di antara yang termurah dalam negara kita. Top up RM30 kalau SIM card lain tuan-tuan kena beli, kena langgan dia punya internet package dia. Tonexcel top up 30 dapat free 1 gig, RM30 tak kacau tuan-tuan. Okey. Top up 50 dapat ekstra 20. Itu belum lagi kita nak buat perniagaan, belum lagi buat bisnes. Jadi kalau dah ada macam ini SIM card yang sangat murah, penggunaannya rate dia sangat murah, mengapa kita perlu habis duit untuk pakai SIM card yang lain yang banyak menghabiskan duit? Yang kedua, anak beranak pakai telefon. Udah-udahlah. Anak beranak telefon, pakai telefon, top up orang lain dapat untung. Kali ini kita pakai SIM card Tonexcel, anak beranak top up, mak bapak dapat duit. Okey. Jadi benda tu fikirkan. Dan satu lagi, jangan tak buat bisnes Tonexcel ini. Sebab saya nak beritahu komisionnya boleh diwariskan tuan-tuan. Boleh diwariskan. Kalau apa-apa jadi dekat saya hari ini, isteri saya akan sambung komisen tu asalkan dia continue pakai SIM card. Apa-apa jadi orang yang nak dapat komisen ini, SIM card itu berterusan. Dia jauh lebih baik daripada pencen. Sebab pencen dia stagnan, yang ini dia menaik tuan-tuan. So ingat, jangan tak pakai SIM card Tonexcel. Sebab saya rasa dalam masa 100 ataupun 200 tahun tuan-tuan takkan jumpa bisnes yang semudah ini, yang paling senang untuk dikembangkan dan paling banyak dia punya kelebihan. Mudah-mudahan siapa yang ada dalam sini jangan tertinggal, gunakanlah SIM card Tonexcel dan buatlah perniagaan dia. Memang tak nak kita dah pakai handphone. InsyaAllah kalau buat ada hasil. Setakat kalau dapat 3-4 ribu sebulan, tuan-tuan ingat sikit je. Banyak tu bagi saya. 3-4 ribu sebulan. Kerja jangan kacau. Tapi yang ini duit sampingan dapat 3-4 ribu, ada yang sampai 5 ribu. Tuan Zul dapat hampir 20 ribu sebulan. Dia bukan secara kebetulan. Sebelum dia sakit, dia buat sungguh-sungguh. Baik nasib dia jumpa Tonexcel. Kalau tak jumpa Tonexcel macam mana agak-agak tuan? Dia geleng kepala tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nampak kepala dia geleng, nampak topi dia akan bergerak. Okey. Saya tak tahu. Dia pun beritahu saya kalau tak ada Tonexcel ni tak tahu apa nak jadi tuan-tuan. Tak tahu apa nak jadi. Sekarang alhamdulillah
Walaupun cubaan datang, dia sakit, mudah-mudahan tak lama lagi dia baik. Kita doakan dia baik cepat. Okey. Tetapi dalam masa Tuhan nak uji dia, Tuhan bagi rezeki dekat dia setiap bulan. Tak pernah miss, tuan-tuan. Tak pernah miss. Jadi cuba fikirkan, kita yang sehat ini, cuba fikir. Yang tak buat dan sehat, cuba fikir. Kalau jadi macam Abang Zul, tiba-tiba jadi macam tu, apa nak jadi? Balik ni tuan-tuan fikirkan, renungkan. Kalau apa-apa jadi pada saya ini, apa nak jadi? Apa akan berlaku? Apa akan berlaku pada family kita? Jadi ini peluang Tuhan bagi kita sehat. Kita ada modal pun tak usah. Dan peluang ini telah sampai. Jangan disia-siakan. Buatlah. Sebenarnya kita buat ini bukan untuk diri kita saja, bukan untuk menikmati nikmat dia itu waktu sekarang. Dia boleh dinikmati berkurun-kurun lagi, tuan-tuan. Bergenerasi lagi akan datang. Jadi saya harap semua yang ada dekat sini, siapa yang tak buat, buatlah di Sultan Excel. Siapa yang dah buat, buat sungguh-sungguh. Jangan main-main. Sebab ini namanya perniagaan. Kalau tuan-tuan buat main-main, komisen pun tak ada. Tapi kalau buat sungguh-sungguh, insya-Allah dia akan membesar. Membesar sampai satu tahap dia dah lebih macam pencen. Jadi saya doakan semua yang ada dalam tempat ini, kita buat sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita semua berjaya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.